Ni seronok, beli dapat terus je plug in, tapi gambar belum tentu keluar. Okey, jom kita sama-sama set up antena MyTV ni. Kak Is tunjuk dekat korang. Kabel dia panjang sampai 5 meter. USB ni korang sambung dekat power supply. Yang ini korang sambung dekat antena TV punya port. Cucuk antena kabel ni dekat antena port dekat belakang TV tu. Okey. USB kabel ni korang cucuk dekat USB port dekat belakang TV, ataupun korang sambungkan dekat kepala plug, terus sambung dekat soket. Untuk power supply je, mana-mana cara pun boleh guna. Okey. Yang ni korang sambungkan dekat switch. Antena ni korang carilah tempat yang sesuai untuk letak. Okey, sekarang ni ambil remote, korang tekan input. Okey, lepas tu korang ambil DTV. Okey, ambil yang DTV tu. Okey, lepas tu korang start scan. Yang ini bergantung kepada setting TV masing-masing lah ya. Okey, dia tengah searching. Okey, nampak tak masih kosong lagi dekat program tu. Once dia dapat frekuensi dia akan keluar data. Nampak tak? Dekat program tu dah ada nilai. So, maksudnya dia dah jumpa dia punya channel tu. Korang tunggu je complete. Nanti dia akan keluar secara automatik tau. Kita tunggu je kejap. Okey, lepas tu dia akan keluar. Okey, sekarang dah complete. Bila dah complete, dia akan keluar gambar lah. Nampak? Channel dah ada. Memang senang je nak set up sebenarnya. Tapi korang kena cuba banyak kali. Kalau tak jadi untuk kali pertama, kali kedua tu, korang cuba je lagi. Kita tukar channel lain. Nampak? Gambar dia memang clear, memang sharp. Nampak? Memang terang dan jelas tau. Tapi biasalah, dia adalah juga macam sangkut-sangkut sikit. Kalau hujan ke, ataupun kadang-kadang tak hujan pun dia ada sangkut lah sikit-sikit. Normal lah tu. Untuk MyTV punya channel memang normal, standard. Jadi, kalau korang nak dapatkan antena TV ni, tekan beg kuning, order sekarang dekat dalam beg kuning tau. Rumah Kak Is dekat kampung je, bukan dekat bawah pemancar pun. Tapi Alhamdulillah, guna antena TV ni memang dapat siaran.